Hola amazing people, it's Mommy Fairy baby. Hari ni 21 September, hari jadi Papa Man. Happy birthday my husband. Semoga awak dimurahkan rezeki. Saya akan sentiasa di belakang awak. Manakala dalam kita tak buat konten ni, saya akan ambil alih konten ni hari ni. Saya tak buat konten ni sepenuhnya sebab saya akan minta tolong adik saya, AI Mak Khan, untuk jalankan misi ni, di mana saya akan hadiahkan dia beberapa wishlist dia yang dia minta dengan saya ataupun dia nak beli tak jadi. Mungkin bagi dia sangat berharga sebab barang yang dia nak kan. Lagi afdal kalau kita dapat barang yang kita nak dekat hari jadi kita, betul tak? So Fairy akan minta tolong Mat, berbakat dengan dia, plan dengan dia untuk prank Aiman, di mana kononnya Mat macam tak ingat lah, macam tak ingat birthday dia ni, and prank dia, tak ikut dia, tak luangkan masa dengan dia, tak wish birthday dia hari ni. Tengok reaction dia macam mana. Saya akan minta tolong Mat beli beberapa wishlist dia ni. So nantikan tengok konten ni sampai habis, okey? Memandangkan hari ni birthday Aiman Wah. Okay. So Kak Fairy dia call Mat semalam. Dia kata dia nak minta tolong Mat untuk belikan hadiah untuk dia. Okay. Untuk Aiman lah, sebab Kak Fairy nak keluar, dia tak ada masa nak keluar sebab Aiman asyik berkepit je dengan dia. So Syah hari ni Syah kena jadi assistant Mat, okay? Syah kena boleh. jadi Mat punya manager. Okay. 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 Kawan-kawan dia semua ada benda ni, dia je tak ada. So dia dah lama dah mengidam nak benda ni. Nak pintu pintu tu nak Rangga share. Pintu mana? Pintu tu nak tutup? Ya. Tapi pintu hati Mat selalu terbuka untuk share. Ada sempat lagi pick up line. So tada. So kita dekat kedai game. Ya. Fairy suruh beli ialah PS5 Slim. Yang macam ni. Ada. So kita nak tanya-tanya staff dia dulu, and then kita akan belilah. Kak Fairy, Mak siapa ada ni saya Mak beli hak ni. Mak beli kedai ni, dia bagi satu je controller. Kalau nak add on kena tambah. So kita dah confirm dengan Kak Fairy, so kita akan ambil yang ni. Kita beli satu game iaitu Demon Slayer, anime favorite Aiman Wah. Saya harap dia sukalah. Macam yang ni kan Kak Fairy semua, Kak Fairy Kak Noh. So ada-ada saya beli CD game dia. Macam mana Syah tanpa Mat di office selama 3 hari? Boring. Yo. Kenapa boring? Macam tu rasa kalau partner kita tak ada dekat office. Ya ke? Rindu lah. Mak mau balik sekejap je. Dah jadi aku. Saya dah beli dah PS5 untuk Aiman Wah. So ni saya beli untuk Aiman. Saya harap Aiman sukalah. Happy birthday Aiman. Happy birthday to Aiman. Happy birthday. Happy birthday to you. So tadi Kak Fairy cek dekat saya. Dia cakap lah yang dia Allah, Aiman Wah duduk kau saja guys. Janganlah saya explain, saya nak call dia dulu. Duduk mana? Aku duduk di pause. Orang dah reject. Aku tengah shoot konten. Baba. Oh, shoot konten. Baba. Apa? Baba, ayat dah. Ya, sure. Oh ayat lah, Baba. Tak ada apa. Oh ayat lah nanti ni. Nge-share lah dengan orang itu. Aku tapi dengan share. Baba. Dah ada apa? Baba. Kami ditanya, berapa siap shoot? Kau apa siap shoot? Tak pasti lagi.
Baba. Apa tak masih ya? Baba ada ke apa? Ayat je lah. Tak ada apa dia. So, ingatkan nak ajak mak pergi Sunway. Sebabnya plan-plan nak pergi kat mana, buat rambut kat Sunway. Pergi Sunway. Ha. Sekejap aku. Mak ni atek. Kalau shoot atek. Shoot ke apa? Shoot konten yang share. Shoot konten dia. Dia nak buat ni. Dia nak beli hadiah ke mak. Benar nak minta tolong. Tolong apa? Tak tolong bapak pada habis shoot. Dia ambil PS4 rumah tu. Apa? Tak ada jual. Tengok lah kalau aku dia aku pergi. Dah. Dah dah. Okay. Pasal duit kan? Pasal tak? Sampai aku rasa dok giuk. Aku nak shoot banyak konten tak ni. Sampai tak ada. Tak ada. Beres. Okay. Dah dah. The end. The end bodoh. Kenapa, Man? Kak Ferry check kat saya yang sekejap lagi dia akan call saya, and then Kak Ferry macam acah-acah lah ajak saya keluar, tapi saya tak nak keluar. Saya buat busy macam tu, macam reject lah apa yang dia orang nak minta tolong. Kak Ferry suruh ni je, suruh cakap macam tu je Kak Aiman. Dia nak surprise lah sebab saya kan beli barang ni untuk dia, birthday dia. So tak nak bagi kantoi lah macam tu. Sebab location saya pun Aiman ada. Saya dah tutup dah location saya. Tak Aiman nampak dia tengah sombak ni. Baju sama lah. Chemistry orang kuatnya. Kak Ferry cakap, dia kata sombak benar ni. Betul-betul je dia reject aku punya pertolongan. Kalau dia minta tolong, aku laju je tolong yang ni. Sorry Man, aku terpaksa buat macam ni kat kau. Mesti dia tengah macam ni kan? Ya, mesti dia kecewa gila dengan aku ni. Tengok muka dia ni. Kecil hati. Dah lah baju sama. So ni Kak Ferry saya hantar kat dia tadi. Dia kata dia suruh dia suruh saya pakai. So saya nak pakai. Antara dua ni. Pilih ke antara dua ni? Wow. Kalau share pilih Kalau mana? share suka ni. Sebab ni the is giving old man. Tapi okey je. Okay, kalau mak pilih yang ni. So ni kotak dia guys. Untuk yang Prada ni. Smart gila. Guys, so kita dah beli dah spek ni. And kita nak pergi bawa balik untuk Kak Ferry. Kita bagi Kak Ferry yang bagi lagi. Okay Kak, masih Kak? Thank you. Okay. So spek dah settle. PS pun dah settle. Tapi Kak Ferry tak cakap kalau ada nampak kedai sukan dekat depan mata, dia suruh beli ni apa tu? Pedal pickleball. So kita tengok dia macam mana. Kalau ada, kalau tak ada tak apa, dia cakap. So sama je lagi, okey? Jom. Kak Ferry suruh ambil pickleball ni. Dekat lain tak ada dah, ada dekat telur ni je. Kak Ferry suruh ambil yang ni je. So jom kita kesana. Okey. Satu ni. Yang dikatakan tadi tak jadi. Ambil yang sport direct sahaja. So guys, saya dah beli dah pedal pickleball Aiman. Dia dah. So ini hadiah terakhir yang Kak Ferry suruh saya beli. So kita nak balik daripada pukul 4. Sekarang dah pukul 9 dah. So, Betul. so jom kita pergi ke rumah Aiman Noah, okey? So sekarang ni saya dari rumah saya. Lepas pada beli pedal pickleball, saya terus balik, saya hantar share. And then so sekarang ni pukul 1.40 pagi. Saya akan pergi ke rumah family Aiman Noah dekat Puchong. So dia orang bawa balik. Untuk Man, tunggu ya. Mak on the way ni. Kita tengok reaction dia macam mana, okay? Let's go. So guys, sekarang ni saya dah sampai dah kat rumah dia. Tadi saya nampak dia depan pintu.
Dia dah masuk dah kat dalam. Maybe dia terasa hati dengan saya ke apa ke. So kita tengok reaction sekejap lagi. Kak Ferry and adik dia akan record, and saya akan bagi Kak Ferry akan bagi kat dia. Okay, so let's go. Kita tengah nak ambil barang-barang yang mak beli tadi. Kita nak sorokkan dalam rumah. Sebabnya macam tu lah, kita harap-harapnya berjaya lah. Sebab nampak macam dia macam dah boleh hidu tadi kan. Sekarang ni saya nak tahu di manakah butang bonet. Suruh dia masuk kejap lagi. Dalam IOI tu tak ada spek radar yang dia nak. So kita pergi cari dekat kedai-kedai spek biasa. Tapi banyak yang ada banyak brand. Tak apalah. Okey lah, sama je kan. Beli dalam butik ke tak beli dalam butik ke sama je. Okay, so sekarang ni kita akan start plan kita. Bang, tu rasa hati sebab tu lah. Sebab aku tak ayat dia lah. Sebab lepas tu jawab apa aku gitu dah, tu rasa hati lah. Tak lagi, tak ada apa. Maksud? Aku payah lah ada kerja. Maksud? Adakah aku pernah mahalan sebab ada kerja? Tak ada. Nah, tak. Aku siap alok lagi mau buat kerja. Lepas tu buat apa mulai, apa masa layar ke lain lah ni? Buat apa masa layar ke lain lah ni? Oh, sakit lah kena ayat ni. Adakah aku halan untuk jadi kerja? Sepatutnya kena manggu. Dia muka ni? Mari. Aku suka nampak ibu dia. Nampak apa? Tidak, aku tak izin aku. Mbak aku tak ingat birthday mu lah. Aku tak kena rasa gitu. Tak ada pun. Tak ada. Boleh pakai untuk dia aku ni tak lah. Aku tak ada pun milih gitu semua. Aku terkesan dengan ayat pada hari ni. So macam wish kacau dia apa. Kak Ferry tu nak suruh tu ambil pula ayat minta tolong dia bagi ambil PN. Sedangkan masa tu aku tak say nak kecek. Tu maaf kan buat sakit. Hari petim pula tu. Aku kata gitu pun. Aku tu teringat. Mati-mati ingat birthday mu. Nampak lagi. Tak tahu pula malam hari birthday mu. Lepas tu pula aku pergi kata-kata gitu pula. Bukan sebab apa. Alam menjadi shell nekai gitu. Ha? Shell nekai? Lah aku shell tiba ni. tu sebab aku so push dia so buat ni gini. Sebab aku see dia so dia dah kena mikir kat aku juga. Ya. Sebab tu lah dia nak kejar masa tu sebab baju tak pack lagi. Baju tak dobi lagi. Tak payah orang ni aman ya. Ni aku bawa balik dobi. Tu baru baju aku tinggal dobi. Pakai mesin ni. Ada tak? Bapa? Ada salah mak Kak Ferry. Bapa? Apa mak jadi kerja ni? Ada tengok adik moyak gitu dia. Dah lah hari penting dia hari ni. Mak pula kata-kata bahasa adik dia. Gapo mak ayat gapo? Gapo kata-kata ya? Tak ada. Tak ada ayat. Tak ada. Oh. Ya ya kok. Ayat hari tak jiwa ya. Nak jual apa? Tapi memang sama dia kalut sungguh tak ada pak. Berarti tak kalau. Babi lah tak kak. Dia akak tadi. Mak buat kan masa tu dia shoot sungguh lah. Dok masa tu tengah shoot. Mak nge-share. Mak mami kena nak suruh bapa tanya ketukar dia masa Ini dia duduk ala keadaan tengah nak konsisten pak. Ben.
Suka papa lah macam committed dengan kerja papa ni. Tak ada. Memang murung berat dia. Memang murung gila lah. Lelan. Sebab papa tahu keadaan dia kan. Memang papa tak terima lagi. Aku telefon mami tak boleh lah. Gue nak mari, gue tak lagi jalan baik dah. Dah ada esok lagi. Baru lepas melawat untuk dia bersama. Ada di sini tak? Ada di sini tak? Maju. Hanya buat dia ni. Lepas tu apa yang menyebabkan papa jadi murung gini ni? Apa yang menyebabkan jadi murung? Adakah disebabkan dia teringat hari jadi papa ataupun papa sobak dengan kata-kata dia hok jawab gitu ke papa ko ataupun gimana? Detection gawe. Tak gawe. Apa nak gawe dengan dia ni? Sebab apa benda? Sudah. Nak gawe sama Masya? Tak gawe. Apa nak gawe dia? Gini, Aiman ni dia ingat kau mak ni lebih ke, bukan lebih ke lah macam Lebih ke share lagi pada dia? Bukan nak kata lebih ke tu, itu adalah selfish sebab mak tengah buat konten. Tapi dia nak macam cuba nak ayatnya mak ni macam lagu tu nak jawab pemu. Mungkin kalau mak jawab dengan ayat lain tadi, mungkin dia tidaklah segini. Sebab Kak Ferry ingat dia masa pada dia letak kan. Lepas tu dia nak mahu-mahu. Lepas tu Kak Ferry tanya tu, apa nak mahu kat aku? So mak kau ni dia. Pak tak khabar Kak Ferry. Mak dengan pleasure masa tu. Tobat pleasure masa tu. Tak ada niat pun nak kecek bodoh gitu. Lepas tu dia kata mak nak shoot banyak kan? Nak stand by konten ni. Sebab dia jadi baik ya. Jadi dia jadi agak trigger lah sikit. Inilah mami sakit hati juga ke dia tadi. Bukan sakit hati lah macam nak kata sakit hati tu bukan lah sebab mak ni kita tak letak lah sakit hati dia. Lebih kepada macam nak dia ada lah. Tapi kita lebih lah bukannya seumur. Maknanya gapo mami video mari ni, mami suruh dia mari ni bukan seumur dia tak adopt dengan kita. Dia kan ada seumur. Tapi mami bela jadi papa. Lepas tu kobol lah. Tempat aman. Aku buat begitu. Ya, dipasang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Papa. Happy birthday to you. Sekarang kau tidak limpah banyak tu limpah. Sembuh reset tu. Oh, jauh. Sembuh lah reset tu. Oh, sangat. Oh, reset. Limpah dia dah banyak ni. Aduh. Jangan. Aku sehari ni aku cari bayang. Sebenarnya bukan mak nak. Ada syukur aku syukur dia untuk Kenapa apa tahu? Goyo lah goyo. Apa rekod aku mengkecik aku tadi. Asyik kan? Asyik. Tak ni dapat satu. Sungguh. Ni dah ada Kak Noh sebenarnya. Ada bapak tak cancel je lah. Tak, dia tak beli terik ni. Dia beli yang baru kan mak kan? Sebabnya. Tak bapak APS je. Yang ni je dah ada mami. Kan apa nak? Aku serabut lah. Tahu tak? Ni dia nak ke goni ni. Memang lama dia nak ke pedal ni. Mabuk pergi ke bol sekarang ni. Petekan.
So, saya belilah yang biasa-biasa je. Ni ada mak untuk papa. Ini pun dah ada orang je. Ini papa happy tak nampak ni? Happy sangat ke? Itu dah ada. Kerana sekarang sakit tak boleh masuk. Tapi Papa yang nak PS je bukan pedal dengan step. Tapi papa cakap papa nak PS. Malam tu papa nak PS, pedal, step. Ingat tak? Aku kena gedigong dah rabuk tu. Buka. Cepatlah Man. Suka sangat ke suka sikit? Sangat. Oh, dah kena zoom tu. Nampak je. Tapi yang paling tek je. Cakap apa? Dah balik tek. Siapa belak lah mak. Dia belak. Pada sotik. Aku ingat kau dia ni. Dia tu dah tahu ke apa? Sekarang nak main PS tak perlu pergi rumah Hanik, tak perlu pergi rumah Rizda. Boleh login masuk online. Ya, boleh main online dah. Boleh main online dah lepas ni. Tengoklah kalau dia terlalu leka dengan game tu kan, kita nak bagi denda apa kat dia ni, nantilah kita bincang dalam bilik layan tu kan Pak kan. Mami harap dapat PS ni tidak melalaikan papa ya. Tanggungjawab papa kepada mami, kepada anak tu masih lagi berjalan seperti biasa ya. Tak ada apa yang lain lah. Hanya PS sahaja. Basuh popo anak tu tetap papa lah kan. Tak bukan mami. Walaupun nak atas dah mak gelik tadi, saya rambutnya lepah sebanyak lah apa. Kata mak pun ada lepah dalam tu. Papa nanti lah papa suka sangat ke dok. Hambuk sini. Macam tak happy je. Kalau happy say ho. Suka dok. Ini orang sakit bagi papa ni. Ya. Wih, specialist lah mami. Aduh. Biarlah orang lain dah dapat lama, tapi bila kita dapat benda yang paling kita nak di jari kita ni, kita rasa macam begitu dia pakai. Aduh, tidur PS lah malam ni. Tak tidur kat ferry lah. Macam tahu-tahu macam nak buat PS5 ni. Mesti berapa banyak dah tengok internet kan? Tengok YouTube tutorial buka. Kan? Study dulu sebelum ni. Ni fat. Slim. Sini, satu. Tak ada dah jual fat. Slim dong. Slim dong. Aduh siu. Ui, bau baru lagi weh. Bau kedai lagi. Aduh semak. Sampai ke telinga tu. Matai. Aduh dah mata aku. Saya di mana? Saya ya. Okey. Tu barang. Ada bag lagi, bag feather. Sport direct. Sport direct. Ya. Sebab tu lah mami tak bagi bapa masuk sport direct tadi tu. Berapa? Mak ada setia? Tak lah. Sebab mak beli sudah siap beli dah. Oh ya. Kerana mak ada dah. Aduh. Tapi kat dah pula. Kat dah pula. Sekolah panak. Ya, betul kan? Sekolah panak kan? Tu casing dia. Beg dia. Bag dia. Okey, unboxing letak dalam bag. Aduh. Banyak bulat yang tahun ni. Apalah. Tahun lepas kan papa tak ada hadiah. Okey, pejam mata. Hak ni pandai rest sekali man. Okey, nah. Ini yang papa nak kan? Ini ada mami ni. Sumpah mami. Alah. Tak perlu dah sampai ke Prada. Kenapa nak ya spek Prada bayar? Tak ada ni. Apa yang minta gitu. Shopee tak apa-apa. Aduh. Cantik tak? Abang suka tak? Sangat lah. Cantik tak? Pakai. Cahok ni. Cantik tak? Dia sebenarnya dah lama nak spek. Dia banyak spek. Tapi spek daripada Shein, daripada macam tu lah. Waduh.
So ini betul-betul Waduh. Ikhlas untuk buat asyik. tak apalah, pakai je lah. Bila-bila kan. Ada ni kan, ni cover. Oh, serius ah? Betul. Berpun mami, tak perlulah pakai wayang-wayang. Ni harga dia. Astagfirullah. Jual balik lah. Cuba balik. Okey tak? Wish, ini sangat ni mami. Kenapa ayat dah? Kau salah ke? Okey lah korang, Mak pun dah nak balik. Si Mak hari ni, dan ni dah pukul berapa dah? Thank you Mak sebab tolong Kak Ferry. Tolong buat konten untuk Kak Ferry. Kak Ferry tak sempat nak buat konten sebab dia selalu ada dengan Kak Ferry. Hari ni saya ni tak kerja. Kak Ferry pun banyak tolong Mak. Aimah pun banyak tolong Mak. So benda ni pun simple bagi Mak. Tak ada apa pun benda ni. So hari ni the whole day Mak memang tolong saya untuk laksanakan misi ni. Satu prank, satu konten dan juga surprise untuk Aiman. So Mak ni orang penting lah. Memang terkena. Memang penting. Memang betul. Sebab yang Man tak pernah pun bukan itu apa semua apa ni tak pernah boleh ke cerita sini sebab kau bagi tahu dah mau ayat dah. Okey ke? Okey apa? Itulah dalam call tu. Aku rekod time aku kecek mu. Ya. Mama bagi ayat-ayat tu untuk Mak reject apa yang kita suruh. Kak Ferry sebab bonding Man dengan Mak ni bukan sahabat aja sebenarnya. Ni betul-betul macam darah daging. Sebab Mak dia tak pernah jawab macam tu. So bila dia jawab macam tu memang macam agak terkesima lah, terkedu. Tapi jadi lah semua. Jadilah. Jadi lah korang prank. Okay. Siapa tak dia? Dia naik atas. Naik bilik je. Buat apa Mak kecek aku? Pakai seluar aku ya, Mak atas seluar je. Atas seluar aku ya, tadi. Berapa tahun ke? Tak lah, sebab nampak dah sebab saya pusing kat sini tadi. Kat depan ni, saya nampak dia kat pintu tu. Kat Aish. Aiman dia pakai topi ni. Dengar dia masuk tadi. Tutup pintu tu. Dia masuk tu dia tanya kat Ferry gini. Siapa yang saya mari? Bapak panggil dia. Bapak budak ni mari. Bapak budak ni mari sini. Gang tutup pintu. Tutup pintu tunggu. Cucu dah atas lalu. Oh, nampak lah. Memang situ nampak lah dia memang Tak adalah naik atas sangat sebab kecil hati anak dengan Mat. naik atas sebab anak tidur. Letak. Dia sebenarnya dia letak barang. Memang tu je rutin Man sebenarnya. Kalau sama-sama bodyguard tu aku di depan. Boleh benar kan? Aku depan rumah. Tapi apa pun thank you so much dekat my wife, dekat makan, dekat Kak Ipah Man. Sama sekali Mat lah sebab dia buat konten and your mind, your punya idea, my wife sangat-sangat luar biasa lah. Thank you Mat sebab dah pun sampai ke 1 hari dah. Aku pendek mami. Tak apa saja kat dia. Sampai 1 hari dah mengkorbankan masa mu. So sekarang ni tak apalah. Sekarang ni saya memang nak suruh dia balik sebab dah lewat ni. Dah lewat dah sebab dia nak kena pergi kerja esok. Mungkin korang tahu, korang akan tahu dia pergi mana. Okey. InsyaAllah semoga korang sukses lah dekat sana. Okey. Sorry Man untuk wish birthday mu. Okey, sampai aku tahu dah mu plan dah benda tu. Aku boleh dapat letak dah. Okey, sampai di sini sajalah konten kita pada kali ini. Okey. So semoga Aiman rajin buat konten dan semoga saya juga rajin tolong dia buat konten. Amin. Dan kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa subscribe, share dan like kalau korang suka video ini. Share. Dan jangan lupa juga support konten semua AI yang lain, AI Mat kan. Okay, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Aiman. Let's go share. Dia share mana kan? Abang macam-macam. Dia nak kat saya. Kita orang tengah beratur untuk lawatan sekolah. Share okey beratur. Okey share. Ada mak. Ada. Ush. Oh my god, gentlemannya dia. Dia tolong angkatkan saya. Dia nak ambil tadi tapi dia tak nak.